Saya jatuh hati dengan seorang wanita. InsyaAllah calon isteri. Alhamdulillah. Solehah dari segi agama, akhlak. Dan saya usaha nak baiki diri saya supaya jadi orang yang lebih baik. Kerana saya sedar kekurangan saya. Tapi saya takut tak. Bila teringat tentang hadis yang bahawasanya jika seorang itu berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrah dia itu apa yang diniatkan. Saya takut Ustaz kalau saya tak dapat cinta Allah dan Rasul. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Dia ada seorang perempuan yang solehah. Dia nak jadikan isteri dia. Tapi dia takut-takut dia nikah tu kerana perempuan bukan kerana Allah. Jawabnya kalau begitu, ubahlah niat sekarang. Kerana Allah. Nah, kan boleh ubah. Nah, dah kita takbir Allahu Akbar. Mayang garik niat mayang raya. Baru dah jadi. Dah diubah dah kena batal mula. Dah. Tapi kamu tersalah niat kerana wanita. Kamu nak berubah. Maka setiap kali nak berubah itu biarlah kerana Allah. Lepas tu biar banyak membaca surah Al-Ikhlas. Nak bangun pagi baca Al-Ikhlas 7 kali. Nak tidur baca surah Al-Ikhlas 7 kali. Okey? Maka jadilah kamu seorang yang ikhlas.